Halo. Good morning semua. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di KAIA Transit TBS. Kali ni kita nak ke Kuching bawa Cik Norma. Ya, Cik Norma. Kak Miza punya parents. So diorang tak pernah pergi lagi, tak pernah flight Tak pernah lagi. pergi Kuching, tak pernah naik flight. First experience. Kita angkut diorang. On time 7.40. Almost 40 hours, 40 minutes. 40 minutes. Kita akan breakfast dekat sana lah. Nak breakfast dekat sana dengan diorang sekali. So jumpa kat sana. Kita dah nak sampai. Lagi berapa minit? 10 minit Lagi 10 minit ke ni? 5 minit. Oh ni depan ni dah nak sampai dah. Bodyguard Cik Norma dah sampai. Tu belahan tu Abang punya best friend. Mengumumkan ketibaan Cik Norma dan family. Ada lama. Selamat hari. Ini semua lagi. Ini bos. Kau dah berapa tahun tak jumpa? Itulah aku rasa dah lama tak jumpa kau. Tak berapa minit. Kita check in. Checking dulu. Boleh? Kita fast lane. Sebab Cik Norma. Privilege. Kita awal-awal dah book special assistant. Memang wheelchair pun dah request. Semua untuk Cik Norma. Pakcik tanya, Ha. ni pergi mana ni? Lagi pergi mana? Lagis pergi mana? Tahu suruh dia diri sini. Abang first time naik flight. Kita nak bawa dia. Dia berjalan sendiri kisah. Member nervous bag dia hilang. Baju dia hilang. Mungkin dia tanya kau. Dia tak tanya orang belakang aku ni. Guna wheelchair sendiri, tapi saya akan sediakan advice cabin wheelchair lah in case kalau tak muat kan. So nanti untuk dia, dekat pintu kapal terbang tu, kat dalam tu kena tolak pakai wheelchair jugalah. Dia punya own. Oh, adalah. Kita nak pergi cari. Pergi makan kedai. Kita dah check in dah. Dah. Dah check in dah. First time buat berjaya. Nama Miza Nur Hamis. Nur Hamid. Tak ada. So kita nak pergi check breakfast. Kita nak breakfast dekat Oriental Coffee. Pentingnya tempat-tempat yang senang akses dengan OKU. Semua nampak Cik Norma. Semua dah tahu dah. Kan? Diorang Bagi priority. Meja pun tak payah cakap. Terus dapat depan. So lepas ni kena bawa Cik Norma lah. Meja pun dapat. Pakcik ada mi goreng pakcik? Ada mi goreng. Bihun goreng pun ada Cik Norma. Okey, bah. Buat tapi kena buang yang Okey. Nak susu lagi tak? Nak tambah? Dia nak tambah susu. Sekarang dia Kedai mama ke, kedai mewah, restoran mewah mana pun, Dia suruh cari tetap kena tambah susu ikut tekak dia. Awas. Manis lah kan? dia nak manis. Dia suruh teh kena pekat, kena piau. Pakcik nak extra susu, dia nak extra sambal, bapak aku nak extra susu, dia pun nak juga. Goyang. Bihun goreng. Cik Norma bawa apa? Tak, dia bawa ni geran rumah, kereta punya geran kereta aku. Segala-galanya dia bawa. Sejak nikah pakcik. CJ ni kah pakcik pun dia bawa. Beranak. Sebab apa, dia takut rumah tu terbakar. Dia memang daripada dulu macam tu. Dia punya risau tu. Bagus. Kenapa tak bagi kat Indi je? Geran lah. Tak bagi Indi. Kucing kat rumah tak boleh harap. Kucing kat rumah tak boleh harap. Bawa shilling banyak. Pakcik tadi banyak kali kena tahan. Mana ada orang 3 kali keluar masuk pun tahan. Sebab shilling, sebab wallet. Siap ada pin baju. Ada pin baju 2. Takut dia pinkan dekat seluar dia, takut terkeluar wallet. Betul. Kat getah ni. Tu pun aku dah pesan IC keluar kat siap-siap. Tu dah IC kat getah. Mana dia guna? So kita nak pergi kat tempat perlepasan. Gitu. Ni trik-trik nak pergi mana ni? Aku main lagi berdua ni ya.
Round. Dia meraun. Oh, boy. Meraun Pergilah Pak Useng. Ada 2 jam lagi. Pergi. Pergi. Okey Pak? Ha? Tak ada apalah. Baca rumah. Nah, tak apa. Baca ujung sekali. Ada kat situ. Apa tak ujung? Mak tu tak boleh lipat. Ada mak crossing ni basuh jalan faham. Itulah nanti. Nanti dia orang tukarkan wheelchair. Pakcik, ni. Tali pinggang kena pakai. Pada dan main dengan aku. Tarik je kalau nak ketat. Boleh. Daripada kita. Dia masukkan cik Norma sebab tadi dia punya wheelchair tak muat. Ini cara-cara nak masukkan. Cara pakai, okay? Alright. Pull your bag. Inflate your life vest fully by pulling the red inflation tag. Hai. The black bean sauce. Nasi putih. Chicken. Nasi And then we have got fish moly, fish curry, steamed rice. Satu lagi ada Fish curry lah nasi putih. Pakcik nak fish curry. Curry. Fish curry. Steamed rice. Dengan tu apa tadi? Beef bolognese. Minggu panas ya? Beef bolognese. Nak baik dengan aku tak? Mau depan makan ke tak? Dia tak buka. Bean sauce chicken steam rice. Ta-da! Ni ada peanut salted. Ni ada cake, marble cake. Kicap. Dia masak kicap. Kau main sikit. Kita kena beli saiz yang ni lah kan? Ya, dia saiz untuk KB. Oh, untuk KB. Di mana ada konsert cakrahan. Oh, ya. Depan waterfront. Lepas tu pergi Anjong ada makanan seafood murah-murah lah. Okey, kita dah dapat info. Tak, dia Anjong tu murah lah. Dalam 200 tu boleh makan banyak. Satu orang 10 orang. Anjong Anjong. Noted. Anjong. Ada pasal malam hari ni? Saya tak pasti. Tak pasti. Sebab saya jadi balik dah. Balik. Besok pagi sebut. Oh, okey. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Alright. Baik, kita orang tolak. Kita orang tolak. Terima kasih. Saya ada escort lagi Cik Norma. Okey. Terima kasih. Pakcik, okey tak? Best tak naik flight? Seronok tak? Nak naik lagi tak? Nak naik lagi tak? Jauh perjalanan, luas pemandangan. Dah lega. Lega. Selamat. Selamat. At least kita dah belajar something lah. Yes. Kita tahu macam mana cara-cara. Gula apa? Brown sugar. Last time kita makan masa shooting. Dengan kilah sugar. Macam telur ikan mayung. Telur ikan mayung. So sweet, sedap. Uzah first time datang dekat Sarawak. Saya datang Sarawak mengkompletkan melawat satu Malaysia. Sedap Okey, sedap eh. Sedap kan? So good. Tapi aku dengar ada konsert cakrahan kat sini. Betul lah tu. Lepas ni kalau aku tengok Kuzah hilang malam ni, aku faham lah. Tahulah. Encik belok Dia naik Grab, dia hilang, dia pergi layan dengan bapak aku lah tadi. Kita nak pergi cari kereta sewa. Let's go. Let's go. So kita akan naik Innova
RM350 sehari. Tapi dapat diskaun. So tadi dapat total berapa untuk 2 hari? 300 something. 300 lebih. 380. Alright. Sarawak Bumi. Kayangan. Wait a minute. Who are you? Kayangan ke kayalang kan? Kayalang rasa. Kayalang kan? Kayalang otak kau. Kayangan. Yalah. Bumi Kenyalang. Kenyalang. Aduh. Kayalang gaya. Oh ni ke Innova? Toyota Innova. Ustaz, let's go. Cik Norma jom. Dah hujan dah. Cik Norma turun Sarawak. Habis. Hujan dah Sarawak. Hujan di bumi apa ni? Bumi apa? Bumi apa? Aku nak dengar bumi apa? Salah sebut. Pecah kau 10. Ustaz pecah. Boleh tak? Tengok. Bumi. Kayalan. Pun boleh. Khayalan. Sarawak bumi kayalan. Kau marah orang Sarawak. Guzan mana Guzan? Tak nampak dah dia. Aku kat belakang. Okay, agak sempit sikit lah. Jadi Oh, apa cakap kau? Okay. Okay, ni adalah Lepas kuncinya. tu ambil kunci and then key tu kat dalam ni dia kata. Ni kunci. Nanti kan Jagi masuk parking tu pakai ni. Ada swimming pool. Wah, swimming pool dia guys. Kita nak buat room tour. House tour. House tour. Banyak halangan. Banyak halangan Ada. Okay, ni dia ada bilik. Bilik satu. Wow. So nice. Cantik. Cantik. Cantik bilik ni. Ni ada dapur lah kat sini. Dia dalam bilik ada dapur. Macam ada sofa bed. Right. Ya. Dalam bilik ada dapur. Dalam bilik ada dapur. Dalam bilik ada dapur. Ni, oh dia ada 2 unit. Ya. Oh, Kan? faham. 2 unit. Connecting room. Yes. Seru lah. Ada dapur, jam toilet dia, tandas dia. Hai. Okey, ada bidet. Pakcik boleh senang guna bidet sebab dia tak biasa kalau tak ada bidet. Alright. Ada iron, steam iron. Oh ni ada tilam lagi, extra tilam pakcik. Ni. Tu, tepi dia. Rumah sebelah. Rumah jiran. Lama kan? Nice, nice. Ada katil, kuih. Sini. Ada meja makan. Sini lah, Abah. Ni. Toilet dia. Kalau Abah sejuk, Abah pergi duduk lah. Sebab dekat meeting itu dia dah jam. Oh, lawa. Wah. Sampai ke tepi. Baik, semua orang menyukai sebelah hati saya. Inilah hujan. Tapi rumah dia. Oh ni pakcik tidur sini. Dulu dia jadi jaga, dia duduk kat sini lah. Abah lepas sini. Malam ni dia jadi jaga. Tertutup kat sini kalau tak hujan. Pakcik boleh piknik kat sini kat luar kan. Oh rumah dia. Sejuknya hujan weh. Sekarang ni kita orang kat Kau Cafe. Kita nak cari, orang cakap mi kolok kat sini sangat sedap. So kita tahu. Jom. Mi kolok ke mi Bandung? Ada mi kolok. Aku rasa lah. Okay, let's go. Apa beza mi kolok dengan mi pop? Tu kita tak tahu. Jom tanya. Saya kat sebelah ni. Ni lah kan. Apa beza mi kolok dengan mi pop? Mi pop. Apa? Oh, lain. Besar. Oh, mi kolok dia besar. Ni mi Oh. pop. Oh, ni mi pop. Okey. Okey. Ni laksa Pattaya medium. Wow, nice. Dia baru sampai. Oh, ya. Tadi aku order kisam timun ais. Aku ingatkan macam air kotak yang wangi-wangi kisam timun tu. Rupanya teh ais. Yang ni pink rose lemon. Maksudnya sirap limau. Sirap limau, bali lemon. Yang ni honey kisam timun lemon. Maksudnya teh ais limau. Bukanlah. Teh ais limau. Ya. Ada ayam Air panggang. panggang, madu,
Sekok RM22, setengah RM9. Sedap kan? Bungkus, oh cakap terus lah yang bungkus. Bungkus sekok. Sekok Sekok. Sekok bukan sekok. Sekok. Ni pisang, banana kosong, cheese. Kau boleh ekor? Berapa? RM5. Okay Syamil, kita pergi cari sate nonok. Yeah. Aku betul ke Syamil betul? Ejaan ni. Sate nonok. Sate kira macam mana? Secucuk? Ayam RM20. Berapa sen? RM20. RM1.2. Lagi RM1.5. RM1.5. Boleh tak saya rasa satu? Nampak. Ni kira berapa nanti saya bayar? RM1.20. Aku makan kulit. Ayam. Okay. Kan? Boleh lah kita makan yang bungkus RM15. Kita tak nak ke? Kat rumah nanti. Kau pedas kan? Banyak lagi. Besok boleh makan breakfast. Sate ayam 5, daging 5. Aku dah kata jangan bagi aku yang pergi beli. Korang degil. Tak. Berapa daging? Apa yang Dah daging? Mak saya gigi tak ada. Lembut ke tidak? Rasa nonok. Tipis. Ayam. Stok ayam. Mi dia macam ni. Panggang. Iya. Dia beza mi, dia beza mi kan. Mi, yang ni mi pok. Mi kolok dia halus. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya mi dia. Korang makan? Ayam panggang. Ayam panggang. Nanti tak? Dia bukan sekor. Dia sekor. Lembut. Sekor. Okay, thank you. Dia tu promote. Promosi. Promote lah. RM8 sahaja RM1. Menarik, ada crunchy sikit dia bagi. Ni. So, sedap lah. Pisang pun sedap. Tapi beli tak, kita pasal ni makan dulu balik kan bang? Kalau beli awal tak mesti cukup. Sedap ni. Sedap. Di belakang itu kan. Itu kedai dia. Boleh cuba. Dia punya gortis. Lain. Rasa dia okey. Toge. Okey je lah. Okey. Rasa dia okey je. Ni Jawa dia RM8. Daging melimpah ruah. Kita try. Sedap ke tidak? Let's go. Aku suka mi Jawa Semenanjung ni. Sambil tak? Syamil pula rasa? Macam rojak. Okey. Daripada 5. Okey, tapi ikut tekak masing-masing. Ya. Dekat masing-masing. Oh, macam-macam ni orang ni beli. Not me. You makan apa ni? Semua salah je nama. Mi pok lagi. Pok Nasi ni lah. goreng air kunyit Pok lagi. lah. Pok mu. Nasi goreng air kunyit pun boleh. Air pun boleh. Oranges kat muka kau kan. Aduh. Okeylah, jom. Aku. Tadi kita nampak Kek Mita punya kedai. Nak singgah sekejap dan cari jajan. Let's go. Miza, record Miza. Hari ni diorang nak pergi dekat Kek Mita. Dia tak nak keluar. Dia dah kenyang makan. Dia tak nak keluar ni. Ni. Yelah, kita teman. Betul. Ni. Awas. Weh, dekat luar ni pun dah berbau weh. Apa benda lah? Hari dah aku sumbat. Mahal lah. Diorang nak pergi beli Kek Mita. So, Tak ada pun. Tak je lah. let's go. Let's go guys. Jom. Jangan pegang. Pakcik, dia pegang kek. Kek Mita dia guys. Ni original. Macam-macam. Dah. Oh, ni dia. Ciceng. Dia orang shopping. Layan. Satu ni 19 Gilman. Yang original 18.
Betul ke 3? Dia tengah fikir. Dah. Dah. Tu marble tu tak payah. Ini cara aku. Thank you. Thank you. Anak aku, Syah, ofis aku. Aku tak tahu. Cukup tak cukup. Redha je. Dia macam-macam juga. Kek lapis pun ada. Kek lapis. Tak, ambil kereta je. Member tak record tapi menonong satu kedai dah. Malu. Nasib baik ada backup. Kalau tidak, Amir akan maki. Dapat beg. Bicara satu. Yang penting aku nak beg dia. Main dia nak cara aku. Aku beli, dia beli. Abang ini, dia ambil ni. Dia kata, Juga lawan aku. Tapi dia kata dia win sebab dia ada beg. Dia win. I win. Balik rumah aku cakap Cik Normal minta beg dekat Kuza. Apa? Tak ada weh. Kan? Untuk orang KL. Cantik lah. Assalamualaikum. Ada bubur. Dah. Ada brunch. Patutlah best selalu hilang sini punya. Bandar Kuching, Masjid India. Tahun 1834. Lama weh masjid ni. Santet. Bukan santet, sate. Syamil tadi makan sate apa? No. Gelak je orang tu, ya kan dia? Itulah dia suruh siap promote tadi tu. Dia kata suruh promote. Nampak Miza macam influencer. Influencer. Kau nak cakap aku influencer ke apa sekarang ni? Budak ni. Asal aku. Namjo pun ada dalam list. Namjo. Ya. Makanan dekat Kuching. Ya. Nightlife dekat Kuching. Jauh lagi. Kuching. Ada bear. Baby. Aku rasa dekat sini Kuching ni malam meriah Siang macam tu meriah. Malam hidup Cantiknya. Ceria Ini bagus Betul, sana. bangunan parlimen. Inilah bangunan lama. Parlimen Sarawak. Love gila. Macam ada memang British. Ada castle. Castle in the middle of the Pekang. Aku nak duduk kat hotel belakang tu lah. Belakang tu apa nama hotel? Oh. Sarawak Maju Makmur. Syamil tu kenapa? Exercise. Banyak makan. Exercise. Sate dia makan ni berapa cucuk ni? Bangun dah pukul 7 dah. Kata keluar pukul 7. Nampak siap. Bangun. Cepat siap. Lambat betul. Orang dah bangun awal dah. Hello. Baru nak bagi tudung lah, apalah. Aku dah pukul 4 dah bangun dah. Now. Kita nak pergi pasar Pasar, Satok. Cik Omar nak membeli macam-macam. Nak masak, nak masak kata. Pasar Satok. Takut member. Awas. Cepat ayah dia. Tertinggal pula ayah dia. Nak tengok pasar pagi di Kuching macam mana. Okey. Ada nak beli Lepas tu nak breakfast sekali. Day 2. Ni lapar. Lapar. Aku pukul 4 dah bangun Diorang ni tak Ni. hambat. Selagi aku tak hambat, diorang tak bangun pagi. Awas. Ni mana siap. Kejap pergi kat pintu. Pakcik lagi awal bangun. Kejap pergi kat sliding. Sembahyang subuh kat sana. Seram. Jauh Lagi Cik Norma nak tengok Cik Seram. Cik Roma pula tak nak keluar pada rumah. Sibuk dah tengok seram. Pelik pula aku. Salah ya. Ini adalah kawasan pasar dia di Benteng, Pasar Satok, Niaga. Macam-macam ada jual Muza. Nak tengok apa yang menarik. Let's go. Let's go!
Teh tarik kat sini. Macam kelak lah, macam pekat lah, tapi tak ada lah. Aku siap beli susu tin. Sudah tambah sendiri. Aku beli susu dia tambah sendiri kalau tak okey. Tapi kali ni dia approve. Setelah beberapa negeri kita pergi. Bagi beberapa kedai kita pergi. Beberapa kedai, beberapa negeri. Aku rasa sebelum ni negeri lain pun payah juga nak dapat. Ayah, Payah. Jadi kena dengan tekak dia. special case. Special Ni payah, ni payah. Dua-dua anak beranak ni. Sekali dah ikut. Leceh. Kan Cik Noah? Tinggal dia dua ni. Anak beranak ni. Dapat malis. Dah sampai ke bilik pemalu. Kenapa tak bawa? Yang pelik lama-lama tak ada makan kan bebek. Dia dah pop ais. Malam siang, malam pagi. Pagi, tengah hari, malam nak tidur, celik mata, makan ais. Heran aku. Pelik ah. Ni pak. Oh, sup tulang ayah. Wow. Tak nak kalah. Kau punya sama? Aku punya mi pok. Tapi aku tak tahu kenapa dia Kau bagi. siang malam ni pok malam tadi pok kau mana? Padahal dia minta extra. Kan? Dia minta extra ni. Pancar ni. Malam tadi apa jadi dengan pok dia? Apa jadi dengan pok dia? Dia buang. Dah tahu nampak arus pok dia. Dah jadi tu. Kalau dia kata boleh lah, dia benchmark dia boleh lah, sedap. Sedap lah. Kalau boleh lah tu, faham lah. Jangan pergi lagi lah. Kalau sedap, maksudnya boleh pergi lagi, boleh bungkus. Bihun goreng. Mana rasa? Kuali sedap. Boleh sedap. Sri Melaka kalah kan? I'll tell you a secret. Sometimes I get a little. Satu Sri Melaka punya bakso? Yang tahu-tahu, yang tahu je tahu. YTJT. Cik Lemak, Cik Nomah. Apa tu? Rendah. Roja. Nah, ni ayam tu ni kau akan tengok. Sama belacan, cerita sama belacan je. Sama je macam Pakai tangan je bang. Dekat Malaysia. Cuci tangan. Macam kat KL. Belakang tu cuci tangan. Tak apa-apa. 4 dari 5. Next destination right, lepas makan kita nak ke mana? Bazar. Nanti bang, nanti kedai belakang tutup. Let's go. Cantik. Oh. Weh, buah dragon fruit dah besar Dia mesti putih. Jangan makan tengok. Aku Google pasar ni keluar benda tu. Kedai tu? Kedai apa? Mami Bode. makanan tu. Mami Rode. Jom kita beli seketul. Jom. Ha. Ada Main kau beli produk sayur. Ini nama apa kak? Cucur sayur. Cucur sayur. Ni cucur sayur style Sarawak. Try lah rasa. Jauh sikit mula anda daripada situ ya. Oh, dah dah. Dah tahu dah. Cekodok ni. Tengah bagi Cik Rumah. Cucur sayur, badai. Bagi rasa ke? Dia bagi rasa. Mai, rasa? Enggak. Aku dapat jadi. Tak. Ini apa tu? Pulut bacang. Dia buat pakai pulut dengan pulut. Ada bacang. Kacang apa? Kacang merah. Oh, ni daging ayam. Saya dah ulangan itu. So kita telah berjaya membeli dekat kedai Rode. Let's go. Kedai tu nama dia kedai Rode. Ni Miza, midin yang betul. Ni. Ni. Dekat kira semua sudah jadi daun besar, dah tua. Saya nak tidur. Tapi bungkus tebal sikit boleh? Diorang pergi beli pucuk. Diorang pergi beli pucuk kat depan. Apa dia? Abang, kau tengok buah gandang ni. Kau ada? Kau tengok colour dia. Wow. Elok ni RM1 berapa suka. Kita suka tahu tu RM1 senang. Kan? Lepas tu colour tak macam tu pink. Okay, buah apa tu? Macam buah Lengkuas. Lengkuas apa topok? Topak. Yang ni belimbing. Oh belimbing. belimbing. Belimbing ni lain lah. Oh.
Belimbing. Itu bawa belimbing ke guys? Pisang-pisang. Kalau nak beli makan kat bilik. Oh, dekat sinilah syurga ikan terubuk masin. Semua guys. Ikan masin, terubuk masin. 4 ekor 10. Semua terubuk masin. Segar. Apa dia? Yang ini yang habis kasut. Habis kasut Jepun. Abang fight for Malaysia. Semenanjung. Boleh Malaysia. Semenanjung. Terpacking bawa balik Malaysia. Dia tak sedar dia duduk kat mana? Sabah Sarawak, Semenanjung. Sebab kita tak rasa macam di Malaysia. Faham tak? Faham? Tu dia punya terubuk asin. Korang nak tengok yang dia baru cuci. Dia packing. So kalau korang nak beli terubuk masin, boleh packing. Dia orang boleh packingkan untuk korang. Macam mana? Terus sekali. Pukul 10 lebih daripada pukul 8 tadi. Budak-budak yang Cik Norma dengan 2 anak-anak angkat dia, aku tak tahu hilang bagaimana. Hilang, lebur. Kuza dekat sini menjaga pakcik. Bapa angkat dia. Dia bapa angkat dia pun dah hilang. Dekat belakang Kuza dia dah parking elok-elok, bapa angkat dekat dalam. Yo, sedap Kuza? Share try, share minum. Sedap ke? Apa beza dengan jus nenas kat Semenanjung kita? Rasa dia. Rasa nenas betul. Oh. Nenas Sarawak. Sedap dia manis. Kat sini murah-murah nenasnya. Ni tadi kita orang shopping ikan masin. Hai. Nak tengok hasil tangkapan yang satu lagi tu, Cik Norma dengan 2 ketul tu. Ini saya paling laku. Sangat laku. Dah ini laku lagi lah. Thank you. Datang Sarawak lagi. Thank you. Alright, thank you so much. Bye bye. Tu geng shopping. Cik Rumah pula. Kat rumah asing-asing. Yo. Shopping kita. Aku beli nasi siap. Iza beli nasi siap, nasi berlauk. Panas-panas lauk. Jadi kita nak borong kek lapis Mamasu. Macam dia punya perasa guys. Nutella almond, Biscoff, everything. Macam best je. Ni korang boleh texture berbagai jenis. Belum habis. Chocolate chip, chip small, cheese Oreo. Very good. Ramai guys. Mungkin sedap dekat sini. So ramai gila orang boleh datang ke Kek Lapis Mamasu. Ceng jeng. Macam ni? Ini 30 lebih. Bawa Miza dengan pakcik jalan dekat benteng. Boj. Hari ni dia ada sejarah apa? Sejarah dia? Kita belajar sejarah pasal James Brooke. Dulu masa kecil-kecil, masa sekolah aku belajar pasal James Brooke. Ramai lah 100 tahun dekat 200 tahun lah ni. Ini sebelah tua ni ya? Tua lagi lama. Ya.
Hampa lagi lama dia. Untuk lagi lama. Kau jangan nak melawan sejarah dia. So, inilah pemandangan. Orang putih dalam sejarah ni tu. Ha? Ini dia sebut. Kalau abang pergi museum pun nampak lah sejarah dia. Mana atas? Ah. Pergi kerja aku seorang-seorang. In 200 meters, continue on to Jalan P. Ramlee. Macam ini. Dengan gelapnya. Janji satu je. Dia berapa satunya ni? Aku ni lama tu. Stay on Jalan Masjid Bahijian, then your destination will be on the left. Kubur siapa tu cantik je. Mesti orang besar-besar ni. Orang lama ni dah. Ni semua kubur lama ni. Kita tengah on the way nak pergi cari makan. Tapi dia bersilap dia tengok belakang. Dia tengah Dia orang tengah sibuk cerita pasal sembang seram, dia buat seram kat belakang seorang. Dengar. Saka lah. Ya je lah dengar. Sama cakap pasal hantu raya. Cerita pasal apa? Sembang seramnya semalam. Cik. Halo. Alright, hari ni kita nak makan tengah hari dekat Dojo Nanyang Coffee House. Selalunya dekat Sabah kan, tapi dekat Sarawak pun dah ada dah buka outlet dekat sini. So, let's go. Orang cakap kedai dia recommended. Kita tak tahu lah, kita try. Kau pernah makan ke, Roy? Pernah masa dekat Sabah. Oh, maksudnya cawangan lah ni? Dia famous kat Sabah. Ha? Kita nak makan apa? Ni order dia. Tak tahu dia ni lapar sangat ke apa ke. Yang pelik ada roti canai. Wantan ho yang kau cakap tu ke? Baiklah. Good. Okey ke mak, macam mana ya? Sedap. Lembut. Abah dia tak kisahlah, tak kurang lah. Dia dengan nasi buku dia, kari dia. Saya nak roti saja. Gila. Ya. Sedap. Sedap aku makan ni. Sedap. Lembut gila. Macam nak order lagi ya? Roti goreng dah sampai. Cik Norma punya. Tapi telur dia goyang. Roti goreng. Kita kena apa? Roti goreng ya? Dia nama dia. Terang bulan. Terang bulan. Tak mana terang, tak mana bulan. Cik Norma dapat makanan kedai goreng dia memang betul ada bulan kat tengah. Itulah bulannya mak. Bulan terang bulan. Itulah bulannya. Terang bulan. Okey ya mak? Sedap kan? Dia tak mau. Alah. Patut sihat. Okey, kita punya prawn wonton kuih sup dah sampai. Sedap. Tada! Ni nasi goreng sambal belacan. Sedap. Dah agak dah saya order. Sedap lah nasi goreng dia. Sedap gila nasi goreng belacan dia. Sedap weh. Terasa nasi goreng belacan dia. Asim. Asam. Sedap. Nasi goreng pun cantik. Sekarang kita nak postmortem dojo tadi ya. Kita bermula dengan Cik Norma. Makanan siapa Cik yang Norma first sampai? Makanannya sedap semua, tapi Bertahun. bertahun. Stay to the right. Then use the right Lain two kali lanes to kalau stay nak to the right datang, to jangan Jalan lapar awak Salatiga, datang. towards Pusat. Tak bisa Kalau lah. kau tinggal satu order, jangan berangan kau nak order lagi order baru. Hapus kau nanti, tahu tak? Stay to the right. Cik. Apa? Roti canai susu sedap? And Pusat. Komen. Ha. Then use the right two Review lanes to makanan lain. Cik mana makan yang lain? Pakcik kata jangan makan kat situ langsung. Yes. Lagi kejap. Tak usah. Tak tunggu dia masak. Sampai besok sedap, tapi masalah servis dia very dengar ni. sampai besok pun tak kawan. Saya punya personal komen pula. Makanan dia okey je. Makanan dia sedap je. Ni 1.9 je
Lagi-lagi nasi goreng sambal. Satu siapa nasi? Ada cancel a few order sebab lambat sangat. Dengar ke tak? Belakang ni bising. Ada sebungkus Kita tengah plan untuk next makan. So macam tu lah. Lepas makan. Kami tengah mencari sugar bun. Air Kak Miza weh semua makanan Dia kata aku lepas tu. Habis kau tak bahaya. Bila air je. Dia selain air dia tu. Aku tunjuk mana stok air dia belakang. Stok air. Penuh dengan air. Sekali minum sampai 3-4 botol. Jamban berapa kali? Jamban aku tak tahu. Basah seluar. Basah seluar. Dia macam paip bocor lah. Anak minum bawa keluar. Melecet. Lecet. Heran aku lah. Itulah. Sekarang nak cari sugar bun untuk take away sahaja. Cantik. Saya cari sugar bun. Akhirnya dapat cari sugar bun. Ayam, jom kita balik. Dia punya tu berpusing, burung tu. Sini, cepat, sini. Sikit. Cuma dia. Fairy tale. Zoom. Hello. Okay, kita dah balik. Hasil borong Cik Norma and the gang. Ini dah berselimut ni. Ni dah berselimut. Tak tahu dia orang ni. Okay, apa Cik Norma beli tadi? Dekat pasar apa? Pasal satok. Pasal pagi satok. Ada blok. Pasal Medan. Pasal Medan satok. Medan niaga satok. Uish, color-color. Cantik kan? Wow. Cik Norma dalam ni ada apa? Baju. Oh, tu bag. Cik Norma belikan untuk Cik Mon. Cik Mon. Cik Mon. Adik kesayangan dia. Adik kesayanganku. Oh, ada dua. Dua. Nice. Cantik guys. Dipilih yang mana satu. Ya. Mana satu. Pilih, sampai pilih komen di bawah. Ni Roy bagi pada Eddie dengan Peter. Baju dia cantik weh. Kau tengok. Lawa weh. Hornbill. Ya, rupa dia macam ni lah. Cantik kan? Tak, sekarang ni mana yang untuk aku? Tak akak ni. Are. Nak juga. Tadi dia tak bilang. Bilang Jangan mana? aku ya. Kau bergambar kau tak ingat aku. Lama. Nah, ini untuk budak-budak. Angkat tengok, angkat. Oh, Yeah. nak edit ni. Tak Ini buat. kecil. So cute. Yang kecil sekali tu. Sekali. Normal kan? Dira. Yang lain semua sama kan? Sama. Sama. Ini semua Ini untuk Nika dengan Ana dari Samil. Suami beli untuk Ana. Ya. Mana jadi Nisa? Elok lah jadi Nisa nak sambut dia kan? Mana Nisa. satu biar orang pilih. Tak ada warna kuning kan tapi. Kuning tak ada. Cantik. Kau kumbu corak dia. Very nice. Cantik. Satu. RM9. Dia nak jual satu. RM1. Aku bayar. Ambil lah tu. Ambil satu. Cik Norma. Tadi beli kan dekat tu. Satu kain ni. Ini Satu RM10. Satu ni RM10. je. Printed. Kain printed. Kain Mana ni yang aku pilih? Kain lah. Kain. kain Kain boleh. Aku kata buat lapik meja. Sempat tadi aku nak Kau buat ni dah wakak buat baju. tengok tempat yang Cik Norma pergi ni. Cardigan tu. Tadi buat Tak yang tak sempat nak tengok tempat-tempat Cik Norma pergi. Oh, sibuk cik air. dengan dia Sibuk cik air manis je kerja kau kan. Tak, aku Gua asyik ikut nampak Miza. air Miza manis nak cari je. ikan Best masin. gila tempat tu. Best gila. Dia nampak air manis saja. Tu yang beli ledak. Belanja. Malam ni dia pakai. Kalau tak glow siap. Tak glow siap. Siap. Hantar balik. Hantar balik. Sedap.
Tak tu betul. Glow je dah aku nak tengok. Mungkin saya yang dulu. Wow. Ini keluar satu. Bagilah abang pakai buat tidur. Kau dah kenapa adik? Pakailah buat semayang. Lah, ni kan mamak perempuan punya. Alam sil. Ini macam lelaki lah. Tu macam lelaki. Macam kaki Jawa. Abang boleh buat samping. Abah tak pernah belikan aku baju ni. Alamak. Ada. Sakit lah tu. Tadi dia cakap apa? Mana Pakcik Zainal? Aku nak Pau. kes duit dia. Aku nak Hilang semua. Tak tahulah lelaki bini masalah. Kereta apa yang dalam kotak tu? Mana? Tu, gajah duduk. Mana gajah duduk? Kan baju tadi. Baju tu. Lagi ada apa lagi? Itu saja. Gelang free. Mana tu? Dia jadi shopping. Dapat gelang free. Thank you tuan kedai. Dia cakap next time datang lagi. Duit tabung cik rumah. 1,200 dengan 700. Kena ada grup dah pula. 3,700. Kena ada grup dah pula Cik Norma lepas ni. Grup makan Cik Norma. Grup makan Cik Norma. Sini murah Cik Norma kan? murah kan? je kan? Dia beli berapa? RM20 tak? 40 ni. Kat kita RM10 je kan? Syamil pakai elok dia cantik Syamil. Tapi kat situ Sangkut. Betul kau akan buat ni? Betul kau akan buat ni? Buat. Bangun aku dah tengok try. Cuk, tengok. Seksi ni. Tak apa, sekarang kamu dah seksi dah. Lurah-lurah. mana tadi anak punya? Anak dia hilang lah. Hilang. Ni, dua ni. Jangan Ni. tukar dengan punya. Dua ni. Okeylah Syamil. Kalau kau pakai Macam kerja kedai sushi. Lagi perut. Macam kerja kedai sushi. Jangan begini. Tak ada tutup. Okay. Ni baju Baju. monkey. Macam tu kau urut. Nanti for anak. Dia tengok macam kerja kedai sushi. Kita sekarang berada di UTC Kucing. Kuching. Spot dia dekat level 6 dalam UTC punya building. Ya, sekarang tengah cari parking. Let's go. Lift tingkat 6. Harus betul. Goreng ni. Welcome to Tu? Ya. Best Seafood Hotspot. Ini dia punya view lah guys. Seafood. Kita cari kedai nombor 25. Sebab dekat dalam review banyak promote kedai nombor 25. Betul. Orang anak bijak kan? Wow, besarnya. Uncle ni apa? Hello. Oyster boleh, oyster. 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 Oh. Banyak. Aku pun tak tahu. Wow. Besar-besarnya seafood dia. Seafood abang. Tersedut. And kita dah sampai dekat table 25. Abah. Tu kalau korang nak tengok siakap yang fresh, mata dia macam ni. Ikan ada dua, satu bakar, satu goreng kering saja. Alright. Ini belacan, udang Okay. kapio, Okay. pancake dengan ketam batu tomasi, sotong goreng tepung, umai bobo dengan kerang gurih garlic dengan kangkung belacan. Alright, cool. Cantik. Okay, itu untuk dinner malam ni. Ini obo-obo. Abang cakap obo-obo yang gatal tu. Iyalah. Kita flat pagi tu. Besar botol ke rumah tu? Macam makanan. Pedas tak? Semua ada. Apa ketam? Memang daripada hari tu. Fatty crab, fatty crab. Ini fat you. Kita ada udang, ada masak kampiong, sotong, jenahak masak sambal dengan nidin goreng. Oh good. Dia nak yang tu dia punya. Biar dia makan.
Kan dulu. Benda. iPad. Betul orang kok. Kalau jauh yang tak sampai. Kuih lah. Opak. Ada. Kau mana? Selagi tak masuk dari settle rumah. Okey, malam ni kita tadi dah makan dinner dekat Top Spot Kuching. Dan kita nak buat postmortem review makan dekat kedai seafood nombor 25 tadi. Okey, review daripada Cik Romah. Makanannya kata boleh sedap juga. Tapi Tapi makanan tadi semua tak pedas. tapi itulah kalau orang kata kalau cili tambahkan sikit. Dia tak ada sos jadi kicap apa-apa. terasalah selera apa kata orang selera orang Semenanjung. Kalau orang Semenanjung datang dia mesti nak pedas. Okey, for the next apa review korang untuk kedai makan tadi nombor 25. Sebab aku yang pilih. Aku yang pilih tadi lauk-lauk tadi yang memilih ikan-ikannya. Aku suka macam Cik Norma juga ikan jenahak. Tapi ikan jenahak dia segar tu, isi putih, insang dia merah tadi, kepala, mata jernih. Tapi memang puas hati. Ikan dia sedap, cuma kurang pedas. Lepas tu kangkung dia pun sedap. Cuma kurang pedas juga. Sebab aku ni penggemar pedas katanya. Kangkung masak apa? Kangkung goreng belacan. Kangkung goreng belacan tapi tak rasa belacan. Tapi yang baru untuk aku benda tu lah. Apa tu? Oyster Oyster dengan umai. Umai. Umai yang Oh, tak pernah makan. Semua hidup tak pernah makan. okey lah rasa dia. Dengan tu, apa benda tu? Mirin. Sayur. Pucuk midin. Sedap. Dia macam paku pakis dia kan? Dia paku pakis tapi dia versi lagi rangup. Lagi crunchy. Dia pun dah masak. Ya. Kerang dia biasa je. Yang tu biasa je. Punya tadi aku rasa ketam. Yang ni ketam sedap pula Lepas tu balik bersin. Sangat su. Bisa ada ubat tak? Ubat gatal. Kan aku benci weh gatal. Itu bukan salah ketam. Itu salah diri sendiri. So total overall daripada 5 bagi berapa star? Daripada 5 aku bagi 3.5. Sibuk aku nak sebut 3.4. Dia Dia pun nak juga. Aku ambil 3.9 lah. Up sikit. Ya, up sikit. 3.5. Esok apa plan kita? Kita seronok jugalah pelancong kat Sarawak ni. Merasai Merasai orang kata walaupun walaupun orang kata Jauh. selera tu kata berbeza Ha. dari Semenanjung cara masak dia apa tapi puas hati jugalah. dapatlah merasa yalah kita belajar Kita buat rasa juga. orang punya masakan. Okey, kita punya postmortem untuk homestay yang kita stay ni. Apa nama kondominium? Benda ni apa? Okay, siapa dapat jawab aku bagi RM1. Kondominium apa? Riverine Resort. Riverine Resort. Nak penuh betul tak? Riverine Resort. Ada diamond tak? Kejamnya. So review untuk kondo yang kita stay ni, korang rasa Selesa lah. Kita selesa. Okey. Bayu tak dengar harga? Berapa harga dia? Bagus. Jawapan aku. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku bagi kat Miza je. Uruskan. Selesa lah. Gaya dia cakap macam dia bos. Aku PA dia. Aku bagi Miza uruskan. Aku bagi duit dia. Aku bagi duit Kalau dia. macam itu sedap aku dengar kan. Debit dia sikit. Memang nak kena starlight dengan aku. Kita plan nak keluar check out pukul 9 kena gerak and then ambil gambar dekat statue kucing. Dia tak ada gambar dekat kucing. Sebab ni bergambar dengan bapak dia dekat sungai James Brook. Siapa yang hasut aku? Tu. Salah. Dia tak ada view sungai lagi. Ya. So esok plan kita kena keluar awal pagi. Flight kita tengah hari pukul 1. Keluar awal pagi, cari breakfast, ambil gambar untuk Cik Norma dan terus shoot ke airport. Kan? Datang ke kucing tapi tak gambar dengan kucing. Nanti balik rumah kita gambar lah dengan kucing. So esok kita kena cek kucing juga. Nak kena juga cari kucing. Okay, ramai-ramai. KPI kau tu Roy. Alright. Ikon kucing. Punya KPI. Tak dapat So siap. itulah untuk malam ni punya bincang santai. Sembang santai. Sembang santai. Sembang santai bukan sembang seram Tak ada sembang seram. Dia orang ni datang sini tengok sembang seram. Stres aku. Daripada hari pertama Siapa yang cerita buka? Dia dulu Indonesia. Daripada kau tengok cerita Indonesia tu. Semasa Linda. Dia cakap best. Lah
Dah boleh baca dah trigger saya. Belum aku tengok lagi Roy dah bocor semua dah. Stres aku. See you tomorrow. Jom. Jom. Bye. Jumpa lagi. Baik. Okay, kita nak bawa cik rumah pergi. Mana Miza? Apa dia kucing? Dah pergi dia nak gambar kat kucing sebab semalam dia merajuk kat Miza. Tak nampak muka. Kenapa tak nampak? Bagi kau cakap. Tak ada. Semalam aku bergambar dekat kucing. Memang stres tinggalkan dia. Kenapa suruh duduk dalam kereta? Hari ni dia request untuk gambar dengan kucing. Dia kata kena ada satu tanda. So sebelum dia balik, kita pergi hantar dia bergambar dulu. Ambil Gambar kucing. bawa puas. Ni perkara wajib kalau tak kucing. Dengan adik kita. Adik Syamil. Kak Kuza. Cik Norma dapat kucing dah? Happy tak dapat kucing? Puas hati dah. Tu belakang tu ada kucing. Dia nak ambil gambar kucing. Gambar apa? Ayo kucing. Miau. Bye kucing. Bye kucing. Miau. So ke mana Roy lepas ni? Tapi pakcik nak beritahu dulu, so let's go. Kita check in dulu. Apa-apa kita hantar beg dulu. Baby. 3. Syamil balik kucing muscle naik. Baru 2 hari. Seminggu. Habis lah. Kita dah check in luggage. Boarding pass pun dah dapat. Benda ni tengah buat gigi je. Daripada macam susunan dia. Ni Jawa. Hari tengah buat kira-kira. Berat ni. Mai ni kolok dah sampai. Malam. Last day baru nak makan ni kolok ya. Nak makan ni kolok. Kau makan ni je ke? Tangan je. Mana ada orang makan roti canai pakai udung? Dojo. Sedap. Hari ni drama baru. Kita nak balik dah ni. Selalu ada drama dekat airport. Dia selalu nak balik. Member. Daripada dah dekat hujung kat sini, tak ada apa-apa. Dah last minute nak masuk, nak boarding. Dia kata, telefon. So, telefon hilang. So, aku tak tahu ke mana dia pergi. Dia pergi cari ya. Kita tak ya. Kita sana tengah ni. Dah 12.30. Pula dah nak pergi dah ni. Tu, dia dah pergi sana dah. Kau nampak dia pergi sana. Dia berlari. Telefon dia tinggal lah. Telefon tinggal. Drama apa kat situ tadi? Drama apa tadi kat situ? Dia pergi korang kat kaunter. Tanya saya hilang. Macam mana ni? Ada CCTV tak? CCTV ada masih ingat CCTV. tak? Kalau tanya sukanya ni, tanya Linda. Cuma dia jadi agak rushing sebab flight dia nak nanti nak boarding, nak nunggu orang tu cari. Baru punya orang pula. Ni tak? Apa tu? Limau. Lagi seorang. Apa ada? Awak tahu tak ada apa? Nak buka dah masuk. Tak apalah, lagi kencing kan? Kencing sini kan? Pergi je. Pergi je. Kalau nanti bini aku rasa tak. Lembut. Seorang telefon hilang, seorang sibuk nak kencing. Tu. Ni. Cik kau duduk, kau keluar satu-satu barang kat situ. Memang tak ada. Memang aku tadi masa di toilet, aku letak dekat belakang toilet yang kat flush tu. Lepas tu baru aku teringat. So, Norma first time naik train. First time naik train KLIA Express. Jadi kita bagi dia experience. SCRL lah, nanti tunggu siap. Kita bagi dia dulu. Kita tengok ada first time tu. Pakcik. Apa tak tahu. Dua kawan. Pergi dulu abah. Aduh.
Saya punya tiket. Roy, tiket aku Roy. Terbang. Thank you. Kita lari cepat.